hari cerah bersinar terang. Di channel Rozi kita terbang, cerita indah tak pernah hilang, senyuman kita jadi kenangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kawan-kawan semua di Rozi Talib Channel. So hari ini hari iftar kali kedua untuk taman kita orang lah. Bertempat di Surau Ar-Rahimah. Okey, dah bertukar orang lain pula lah. Assalamualaikum. Bertukar orang. Ni salah seorang JK taman kita orang lah. Yang ni pula tidak lain tidak bukan. Okey, yang share resepi teh tarik sedap minggu lepas lah. Ni Abang Man, teh tarik. Okey. Sedap lah Abang Man hari tu. Okey. Teh tarik okey. Okey, nampaknya makanan dah sampai. Ni mungkin rasanya mutabak kot. Okey. Ni hari ni ada sandwich. Okey. Nasi kandar hari ni resepi nasi kandar. Menu hari ni kita ada, alhamdulillah kita ada nasi kandar. Nasi kandar Nasi kandar, kita ada roti goreng. Ada apa lagi? Ada Began. Ada tu 3 benda lah. Hari ni menu nasi kandar. Menu dia nasi kandar lah. Nasi kandar. Kandar, kita ada kurma, kita ada sandwich. Roti goreng apa tadi? Roti goreng, mana rupa roti goreng tu? Roti goreng, sekejap kita buka. Tengok rupa roti goreng. Ni roti goreng dia. Okey. Ni roti goreng. Ni mutabak. Roti goreng macam mana? Roti goreng mana tadi roti goreng? Ke sana. Yang ni tak kot. apa, kat sini nanti kita buka nanti. Buka. Nanti kita buka. Tapi kita di samping main menu kita ada 2 3 4 ni lah kuih untuk mana tak nak berbuka heavy dia boleh ambil yang ringan dulu lah. Ringan lah. Yang ringan. Ada sandwich, ada sandwich insya-Allah. Okey, dia nasi kandar. Nasi kandar kuah asing. Kuah asing. Okey. Kita order Kita ada insya-Allah cukup kot. Kita order berapa, mengikut mesyuarat lah. Kita putuskan dalam mesyuarat 100 pack. 100 pack. 100 pack hari ni 100 pack ke? Untuk main menu. Slot kedua bagi kawasan 1B yang diamanahkan. Alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa yang awal-awal dah datang. Tapi yang paling penting saya lupa nak cakap masa slot yang pertama itu hari, iaitu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga 1B yang telah menyumbang untuk untuk membolehkan kita menyediakan juadah ni kepada jemaah lah macam tahun-tahun lepas. Tanpa sumbangan daripada warga 1B saya rasa agak sukar lah untuk kita nak menjayakan program ni. So sekali lagi saya mengucapkan syabas kepada warga 1B yang menyumbang. InsyaAllah sumbangan anda ini di bulan Ramadan ni dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah yang berlipat kali ganda lah. InsyaAllah di minggu kedua 10 hari yang kedua. InsyaAllah 10 hari yang kedua. So sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi pihak jawatan kuasa kepada warga 1B yang menyumbang. So sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang menyumbang. Itu saja daripada saya lah. InsyaAllah untuk hari ini kita mohon kita mendoakan semoga apa yang kita sediakan ni mencukupilah untuk hari ini insyaAllah. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidi murtabak. Kali yang kedua lah. Alhamdulillah lah. Hari tu hari pun mantap. Ni saiz ni lah. Saiz dia lah. Murtabak ni kita potong orang ni nanti. Pasal kita potong 4 lah. Senang sikit lah nak makan. Okey. Itu ada tambahan. Ni tambahan Roti goreng. Roti goreng. Ni roti goreng macam mana? Kita tengok roti goreng ni. First time ni. Ni roti goreng ni. Saya kaku ada pakai mula. Tengoklah buah yang merah nyala. Merah. Di mana buah ni? Tapi yang pasti bukan kat rumah buah kan buah ni. Abang Mat, hari ni buat berapa jam? 6 jam.
6 jat Okey, satu bekas ni lah. Satu ni 4. Satu ni 4 jat. Plus 2. Okey. Oh, lebih. Kawan-kawan, ini dia salad buah salad buah yang kita orang beli semalam buah ni. Inilah buah-buahan yang kita orang beli semalam. Dapatlah 2 bekas. Salad buah. Sandwich. Syah, 40. Roti goreng 40. Roti kepuk 100 semua. Roti goreng 40, roti jual 40. Aku demo beli. Beli molek. Kerja-kerja memotong roti john satu biji tu kita potong 3. Okey. Ada roti john ke tambahan lah selain daripada menu so yang ni kerja-kerja memotong Hari banyak kuih. Sebagai pilihan. Takut orang tak ramai ni. Jangan net tak. Yalah, hari ni hari Minggu kan. Takut orang tak ramai. Masuk keluar. Mutabak. So, untuk air teh tarik dah siap. Inilah persiapan untuk iftar ni. Okey lah, roti john banyak. Okey, macam biasa air balang. Awet air balang. Okey, macam biasa. Bandung dengan Cincau dengan asam buat Abang Syah. oh, mantap. Itu boleh kawan lain. Hai. Berdebar pula. Banyak sangat. Jangan bawa 2. Merah molek ni. Bukan. Ini macam roti goreng telan orang ni kan. Oh, Okey. Ambil tu mangkuk. Ambil banyak mana Aisyah nak makan banyak mana. Jangan banyak. Tu. Anggur. Okey, muslimah Nasi masak nari. Nasi ayam. Semua pegang handphone ni. Okey, Muaz. Sila. Okey, yang baru sampai cucuk udang ada orang sedekah Sini meriah hari ni. Cucuk udang. Sedekah cucuk udang, kuah kacang. Ambil kak. Ambil, sila. Betul Pak cucuk udang saya. Jangan masuk dari yang siapa sudah. Ada tamirisan nanti.
Nampak. Ini influencer. Siap masuk-masuk. Okay. Sama kita nak ambil ini video sikit Okay, alhamdulillah kawan-kawan, selesai buka puasa. So sekarang ni kerja-kerja membersihkan lah. Kerja-kerja bersih apa yang patut. Okay, alhamdulillah yang nak bungkus. Ni ada banyak ni. Padu ni. Ni. Karya kita bawa top up lah. Okay, top up. Okay. Siapa nak packing lah. Ketua kena buat laporan. Ketua kena ambil gambar. Oh. Bahagian gambar bagi ke dia. Jawatan seumur hidup. Gambar. Jak. Ada kan? Bang, buku. Buku. Kemas, mori dah tak ada. Mori tak ada, kemas. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype. Jalan bersama sampai ke puncak. Kongsikan cinta biar ya tegak. Dari dapur sampai ke alam, Rozi Talib bawa tenang. Cerita menarik penuh ilham, hari-hari rasa lapar.